Di tengah hiruk-pikuk hidup ini, ramai antara kita sering terperangkap dalam sangkaan bahawa untuk benar-benar dicintai oleh Tuhan, kita mesti mencapai tahap kesempurnaan yang mustahil. Kita mungkin rasa setiap kekurangan dan kesilapan kecil membuatkan kita jauh daripadanya. Tetapi, Kitab Suci mengajarkan kita sebuah kebenaran yang membebaskan jiwa. Tuhan kita yang Maha Pengasih tidak pernah menuntut kita untuk menjadi tanpa cela. Apa yang Dia inginkan sebenarnya adalah hati yang tulus ikhlas, yang penuh kerinduan untuk sentiasa berpaling kepadanya, meskipun kita jatuh dan bangkit kembali. Fikirkan kisah Raja Asa yang agung, diceritakan dalam 1 Raja-Raja 15:14. Walaupun pemerintahannya penuh ujian dan cabaran, yang paling penting di mata Tuhan adalah kesetiaan dan keutuhan hatinya yang tidak pernah goyah. Asa seumur hidupnya tulus hati kepada Tuhan. Dia bukan sempurna, tapi hatinya sepenuh-penuhnya milik Tuhan. Ini adalah tentang kasihnya yang menerima kita seadanya.